Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Borak-Borak BU. Jadi hari ni topik apa hari ni yang kita akan bincangkan? Yes, topik hari ni adalah topik kos membesarkan seorang anak. Ramai daripada kita memang kalau yang dah baru kahwin ramai nak ada anak. Ramai yang macam menanti-nanti nak dapat anak. Ada yang dapat anak terkejut dengan kos. Wah, banyak ni ke yang aku kena belanja? Hari ni kita invite Kak Shoot, pakar lactation consultation. Beliau berada dalam circle yang untuk membesar-besarkan anak kan. Dia adalah seorang yang someone yang boleh bercakap mengenai perkara tersebut lah. So apa khabar Kak Shoot? Khabar baik. Hai Fauzan and Nisa. Okay, thank you sebab jemput lah. Okay, so hari ni kita akan bincangkan mengenai bajet anak. Yes. So di mana daripada 0 sampai 6 tahun. Dan memang Kak Syed sendiri dah berjumpa dengan ramai ibu. Di mana daripada 0 sampai 6 tahun lah. Daripada penyusuan sampailah ke sleep training. InsyaAllah hari ni kita akan berborak mengenai bajet yang kita akan keutarakan daripada 0 sampai ke 6 tahun. Apa bajet-bajet yang sebenarnya ibu-ibu baru dan ayah-ayah yang baru ni mereka tak tahu langsung. Jadi Kak Syut, sebagai someone yang memang dalam circle orang yang memahami what's the cost of kena bayar lah untuk membesarkan anak kan. What is the drastic price change yang Kak Syut nampak pada abad sedekat ini? Because for me, I rasa susu lah. Daripada dulu I rasa saya beli susu RM20 dah naik RM30 lah. Okay. So what was the recent change yang orang luar perlu tahu? Okay, so yang membezakan dahulu dan sekarang ni lah. Okay, kalau kita tengok dulu, mak-mak kita tak bekerja, betul? Betul. Okay, sekarang ni orang kata ibu-ibu dah bekerja. Disebabkan orang kata perbezaan teknologi dahulu dan juga sekarang lah. Dan bila kita tengok, mak-mak sekarang semua berkejaya. Kenapa berkejaya? Sebab kos kita pun dah semakin meningkat. So kalau kita tengok dulu, kalau kita nak menyusu terus direct bagi je. Yes. Tapi tak. Sekarang bila berkembangnya teknologi, bila ibu bekerja, ibu dah kena start macam pakai pam susu dan sebagainya, dia kena spend. Itu baru kos yang kita rasa kita tak nampak. Kos di sebalik tu kita memerlukan consultation, kita memerlukan orang kata kos emosi. Dan satu lagi kos yang kata nak bila anak ada masalah, kita kena panggil konsultan ataupun pakar-pakar laktasi lah. Di mana kos tu dah meningkat sebanyak 3 kali ganda. Itu antara kos-kos yang mak tak tahu. Dia ingat menyusu ni semula jadi. Kalau macam ambil anak terus menyusu kan, tapi tak. Dia kena orang kata apa, teknik yang betul. Lepas tu kalau bekerja kena panggil untuk pakai untuk cek. Lepas tu urut lagi. Kalau kata anak ada masalah tangisan, kena panggil lagi. Kalau anak ada masalah potty train, kena panggil lagi. So memang kita punya kos tu dah meningkat sebanyak 3 kali ganda lah. Kiranya tu kos-kos yang hidden yang orang selalu tak ambil kira bila dia nak merancang untuk ada anak. Sebab orang ingat semua tu semula jadi. Sebenarnya tidak. Semua tu kena ilmu. Sebab tu bila berkaitan dengan ilmu, sebenarnya dia melibatkan pakar-pakar untuk bantu kita. Sebab benda tu semua menggunakan duit jugalah. Kalau cakap mengenai perubahan zaman kan, orang dulu kita cakap back my father's day dulu, tak adalah saya dengar panggil kena beli tu, kena beli ni, kena call itu, kena panggil pakar untuk consult mereka sekian-sekian. Apa yang menyebabkan perubahan tu? Adakah ilmu ke? Adakah kos? Ataupun ada teknologi ke? Okay. So, selalu Kak Syuk akan cakap kepada ibu-ibu lah, apa perbezaan dahulu dan sekarang. Dulu mak-mak kata, aku dulu menyusu tak ada masalah, sakit settle. Anak-anak sekarang nak menyusu sakit dah kena panggil pakar-pakar. Kenapa? Sebab orang dulu, dorang punya kehidupan, dorang dibesarkan dengan satu mental yang very strong. Contoh, kalau kita nak makan, kena masak, kena orang kata kena kayu api lah setengah tu kan. Sekarang tak ada makanan, kita cari apa? Kita cari Grab. Okay. Kalau kita nak contact orang yang tersayang, orang dulu mungkin kena tulis surat, hantar mesej, kena cari duit. Sekarang WhatsApp je. Okay. Sebab tu perbezaan ni dia punya mental develop tu berbeza. Orang dulu dia akan very strong. Kalau setakat penyusuan, apalah sangat. Okay, sekarang ni dia punya mental tak berapa strong sebab kita ada solusi yang mudah.
Sebab tu, tapi yang membezakan yang sekarang ni, yang Kak Syuk sukalah, adalah awareness. Ilmu yang betul. Mereka mencari. Itu berbeza je. Orang dulu, dia punya ilmu tak macam kita sekarang. Tapi mereka ada mental yang kuat. Sebila ada mental yang kuat, masalah tu dia akan bertukar menjadi pengalaman. Tapi berbeza dengan anak-anak sekarang lah, di mana mereka memerlukan ekstra ilmu di samping teknologi yang semakin berkembang. Kalau kita tengok hidden, kalau cakap pasal hidden cost kan, macam benda yang wajib ada untuk membesarkan anak, part of it is like susu, kan, baju, betul, pakaian, pampers memang setiap bulan 4 kali beli pampers kan. So apa yang parents di luar sana perlu berhati-hati ataupun perlu ambil kira, because ada certain benda yang mereka tak perlu pun beli, dia ikut orang je. But ada benda yang dia wajib beli, tapi dia kena berhati-hati sebab there are certain jenama ke ataupun macam pampers ni, aku nak beli yang ni lah yang terbaik untuk anak aku. Walhal kalau dia beli yang murah, still the same kan. So what's your take on that? Sekiranya macam ibu bapa dekat kawasan bandar ni, dia macam kalau tengok expenses sekarang untuk sekolah, nak hantar sekolah apa semua kan, paling-paling pun memang kita akan spend 1,000 ke 2,000 untuk hantar, berbanding dengan yang dekat luar bandar 400, 500, 600 dah boleh dapat. So bagi pandangan Kak Syud lah kan, so adakah parenting sekarang ni adalah sangat terikut-ikut ataupun memang like expenses sekarang memang terlampau? Itulah. Okay, so pendapat Kak Syud, dia bermula daripada satu sakit daripada social media. So dia membeli untuk memberi kepuasan mata yang memandang, bukan mengikut keperluan lah. I see. So bila dia mengikut, dia beli, tak, aku kena beli supaya kawan aku tengok. Dia nak jadikan benda tu perfect, terlalu perfect di pandangan mata manusia yang lain. Hakikatnya benda tu dia tak memerlukan. Contoh, pampers mahal ataupun murah. Pampers murah, okay, mungkinlah dia baby tu dia akan rasa macam like still basah kan. Tapi pampers mahal, dia akan rasa kering betul-betul. Baby tak rasa. Tapi di sudut ilmu, sebenarnya pampers yang mahal tu tidak bagus untuk baby. Sebenarnya pampers yang murah tu, baby dia rasa, orang kata dia rasa basah tu, sebenarnya itu yang paling bagus. Sebab tu sekarang budak-budak sekarang, dia ada masalah juga dekat bahagian potty learning, potty training. Sebab dia terlalu gunakan pampers yang mahal, yang terlalu kering, sampai dia tak tahu yang dia kena belajar untuk secara semula jadi untuk membuang. Itu masalah sekarang lah. Okay, so sebenarnya benda ni disebabkan pengaruh social media. Sebab tu hati-hati bila jadi influencer ke apa. Once kita bagi benda yang salah, benda tu sebenarnya kita kena ambil secara bertanggungjawab. Sebab tu kita bukan tengok brand, tapi kita kena tengok keperluan. Bila kita terikut-ikut sangat, itu yang menjadi racun dalam hidup kita. Kalau kita just untuk nak tanya Kak Syud, is there any advice dekat ibu bapa yang baru nak dapat anak, yang first child dia kata macam, because I experience itu, dia kata anak yang terbaik untuk anak ni, I want this, I want that, anak yang mahal ni untuk anak selesa. But bila dipikirkan balik, bila dah masuk anak kedua, benda tu tak minta dah pun, anak pertama je kan. So is there any advice untuk them untuk seek knowledge tu, especially yang parents yang baru first time ada anak, bila tiba-tiba anak pakai pampers, tiba-tiba kena dapat rashes apa semua. So of course you will have the alternative pampers mana yang sesuai untuk nak solve that problem lah kan. Macam tu. Okay, so tak dinafikan lah, sebab ibu-ibu sekarang, ayah sekarang, dia nak yang terbaik untuk anak dia, terutama untuk anak yang pertama. Okay, kalau boleh nak semua yang mahal, semua yang ni. Dan kita kena percaya juga sebenarnya yang mahal tu sebenarnya brand sahaja. Tapi tak dinafikan, dia ada yang berkualiti. Dan kita pun kena tengok apa contoh kita punya keperluan. Masuk anak yang kedua, kenapa kita semakin kita rasa tak perlu pun. Sebenarnya kita belajar daripada pengalaman anak pertama. Itu dah terbukti dah. Kenapa anak kedua, okey je pakai ni, okey je pakai ni. Sebab yang anak pertama hati membuak-buak untuk memberi yang terbaik, itu tak salah. But adakah kita ukur di badan sendiri kita punya kewangan? Sampai satu tahap ada ibu bapa yang ada masalah kewangan sampai berhutang disebabkan kita nak provide the best untuk anak. Sebenarnya tak boleh macam tu lah. Sebab tu benda pertama sekali adalah ilmu. Ilmu ni lah yang akan guide kita ke mana-mana.
dia akan memberi panduan lah. Contoh macam Kak Syuk kata tadi, you nak beli Pampers, beli dengan ilmu. Contoh, kalau kata brand yang sama pun, you brand A, you pergilah compare dekat tempat A dengan tempat B, mesti akan ada perbezaan harga juga. Okay, sebab tu apa-apa pun make sure tanya diri kita, adakah aku mampu? Kalau aku spend banyak ni, ada tak amount untuk aku spend lagi di tempat lain? Yang benda penting. Sebelum aku spend, ada tak saving untuk anak? Itu yang paling penting. Kadang-kadang saving anak tak ada. Kita spend yang banyak. Akhirnya benda tu jadi sampah di tempat kita juga. Jadi dekat tempat store je. Tak guna pun. Okay? Saya tertarik dengan Kak Syuk bila kata pasal kewangan kan. Because not many people bersedia dengan keadaan kewangan selepas anak dilahirkan. Even sebelum dilahirkan pun isteri memerlukan pelbagai benda kan. Betul. So selepas lahir dapat pula anak. There's lots of like masalah kewangan. Kadang ada tu daripada M40 turun B40 sebab dah ada anak. Dia kena budgeting terus. Betul. So apakah tips yang Kak Syuk boleh bagi kepada new parents yang untuk mereka budgeting ataupun menjaga kewangan mereka? How do you what's your advice on that? Okay, so bila kita dah tahu kita nak macam ibu tu dah pregnant, benda pertama ini adalah pengalaman sendirilah. Investment untuk anak tersendiri. Simpanan kena ada untuk anak apa-apa pun. Yang kedua adalah ilmu. Sebab bila you tak ada ilmu, benda tu akan jadi masalah. Bila jadi masalah, you akan spend more. Okay, contoh. Minta maaf jangan terasa hati tau. Sebab kita dah ada anak kan. Betul. Okay, contoh. Kelas Kak Syuk, ini serius kelas kita contoh RM15 saja online. Tapi bila you tak ambil ilmu tu, bila you tak study ilmu tu, akhirnya contoh penyusuan dia akan jadi masalah. Bila masalah, you kena pergi hospital, you kena pergi panggil tukang urut dan sebagainya. Benda tu dah double cost. Tapi bila kita tahu macam mana kita nak buat daripada permulaan, sebenarnya kos-kos yang hidden cost tu kita akan elakkan. Contoh, kita kata kalau contoh mak tu tengah bengkak susu kan. Okey, bengkak susu kita tahu tuam sejuk. Tapi bila dia tak tahu nak buat apa, dia akan pergi berjumpa dengan doktor. Doktor siaplah 100, 200, itu baru konsult bagi ubat sikit. Itu belum lagi treatment. Pun dah cecah sampai boleh 2 ke 300. Okey, sebab tu bila once you dah ada anak, yang pertama tadi investment, dua ilmu, yang ketiga cuba buat checklist macam tadi Nisa cakap kan, you buat checklist very good, so you boleh tahu apa barang tu satu keperluan. Kalau boleh you compare pula brand A, brand B, brand C. Kita bila nak beli barang bukan setakat orang kata sekadar brand. Okey, tapi kita tengok adakah barang tu memenuhi keperluan kita ibu dan ayah dan juga baby tu sendiri. Bukan kita beli sebab kawan kita tunjuklah dekat social media beli stroller brand A. Aku nak juga. Macam mana pun aku nak juga. Itu yang menjadi masalah. Satu situasi real case lah dulu waktu melahirkan anak. Kawan pernah cakap tau, Syut, engkau ni belilah brand A, pump brand A. Engkau tak sayang ke kau punya tu kan? Kau dah ada anak, kau kenalah macam ni. Tapi sebenarnya tidak. Once kita berbalik kepada ilmu, sebenarnya kita boleh cari pump biasa pun dah boleh keluarkan susu. Satu lagi bila rumah, contohlah rumah kan, parents selalu ada rumah kan. Mungkin untuk yang baru berkahwin, carilah rumah yang betul-betul dia mampu. Okay? Sebab ada juga kawan pernah cakap, engkau nak besarkan anak dekat rumah yang kecil, kau tahu tak sihat untuk anak. Sebenarnya bukan disebabkan rumah, tapi adalah cara kita mendidik anak juga. Okay, pernah dengar tak orang kata kalau kita rasa kita mampu untuk pakai Honda, pakailah Beza. Contoh kan, perumpamaan dia. Jadi kita cakap pasal kos anak kan, kos anak. Orang pun tak nampak kos ibu juga. Kalau ibu nak orang kata nak pulih daripada lepas bersalin kan. And then ada yang kata sampai take 2-3 years untuk fully heal benda tu. Itu pun memakan cost juga yang orang tak nampak sekarang ni. So as a father, I nampak bila anak kedua, ketiga baru nampak my wife kena heal 2-3 tahun ni kan. Betul. So apakah cost juga di situ yang parents kena tahu ataupun ibu ataupun ayah perlu tahu bagian ni? Paling simple bila dah jadi parents, cost me time yang paling orang abaikan. Me time.
Orang ada macam, ada setengah mak-mak yang very mak-mak lah, orang kata, aku me time cukup lah ada anak. No, dia tipu. Kita as a husband ni, bagi duit lah, pergilah enjoy healing kopi-kopi dengan you punya friends. Itu cost me time. Ini tak ada orang sentuh. Please buat me time. Itu me time untuk diri sendiri. Cost me time dengan husband untuk bercinta kembali. Sebab tu ramai jugalah isu-isu orang kata antara husband dan juga wife ada isu. Sebab tu benda-benda cost ni juga. Lepas tu cost bila kita dah jaga anak, of course cost mengurut tu pun penting. Urut. Betul. Bila kita nak kembali ke sedia ada ni lah, dia ambil masa 2-3 tahun jugalah. Kos mengurut. Okay, tadi kos me time. Okay, kos me time diri sendiri, kos me time dengan husband. Lepas tu kos mengurut. Kos mental. Kos mental ni. Sebab kita tanpa sedar kita tengok kan. Sebab tu terlalu banyak kes kenapa anak jadi macam tu, anak jadi macam ni bila duduk di rumah. Kita nampak kes ada, ada parents yang dera anak. Bukan dia bertujuan untuk dera dan sebagainya. Kadang-kadang dia tak sedar. Sebab tu benda ni kos mental. So macam mana kita nak pastikan mental dia kena okey, kenalah pergi vacation ke, short vacay ke apa ke. Benda tu nampak simple. Tapi itulah hidden cost yang kita kena apply untuk seorang ibu dan boleh juga kita apply untuk seorang ayah. Kadang-kadang ada orang ingat ibu je nak kena healing ayah. So ayah pun sama jugalah. Cuma ayah ni dia sangat strong. Okay. Wanita ni dia memerlukan lebih perhatian dan sebagainya. Itulah antara hidden cost. Bukan setakat orang kata asal anaknya nak stroller lah, baby cot lah, baju lah. Cost mental, cost me time, cost kita cost badan kita healing berurut tu, itu sangat penting juga bagi Kak Syut. Banyak betul lah hidden cost daripada nak penjagaan mental ibu, me time, masa bersama husband. So kalau kita tengok dari situ pun ada juga hidden cost di mana bila kita nak me time ataupun spend time with the husband. Of course anak tu mana nak letak kita kena hire kena hire brand untuk jaga anak lagi. Kalau ada parents dekat area sini boleh minta tolong juga kan. Tapi kalau tak ada tu, that is like some of the hidden costs that you need to prepare in order for you to take care of your mental health. Semua tu. Okay, kita bercakap pasal kos kan. Sekarang ni bukan setakat ibu sahaja. Pembesaran anak, early stage of pembesaran anak tu daripada 0 to 6 years old pun memang banyak juga nak keluarkan duit. Because of that is the early stage where diorang punya otak ni berkembang dengan cepat. So apa-apa barang untuk diorang macam toys, sensory toys, all the books, all the classes, swimming class, semua tu pun kena diambil kira as well. So pendapat Kak Syut kan, adakah patut kita spend untuk this kind of classes, toys semua, ataupun intentional parenting seperti yang kos lebih murah sesuai untuk pembesaran anak-anak? Okay, so bila kita tengok sekarang terlampau banyak servis lah, bermasuk aktiviti, ada play school, lepas tu ada taekwondo, ada yang kelas flip untuk anak pun ada, kelas bermain macam-macam. So semua ni antara orang kata benda ni sebenarnya kerjaya mereka. But kalau kita nak jimat, sebenarnya kita boleh buat dekat rumah. Benda yang very simple. Ajar anak tuang air ke dalam kelas lain, ajar anak tiup belon, ajar anak main buih. Benda-benda tu sebenarnya kos yang sangat rendah. Tapi kenapa terjadinya kos-kos yang tinggi ni? Pertama, social media lah. Pandangan social media, macam orang kata, kita tengok dia nak pergi situ, kita pun nak pergi. Tapi kalau mampu tak ada masalah. Tapi kalau tak mampu, kita buat benda-benda yang boleh untuk buat dengan anak. Sebenarnya setiap hari kita just memerlukan 15 minit yang sangat berkualiti untuk anak, untuk perkembangan dia.
Okay, sebab tu kalau kita balik kerja, cuba untuk spend sekejap pada waktu petang, tak kisahlah sama ada ibu ataupun ayah, ataupun keduanya pergi taman berlari-lari main bola pun dah cukup. Tapi kalau melibatkan skill, of course kita pun kena berlapang dada juga untuk hire pakar. Tapi nak pilih pakar tu, ada pakar A yang murah, ada pakar B yang mahal sedikit, pakar C tu yang mungkin dia famous, dia lagi mahal. So pilihlah yang mana yang rasa bersesuaian untuk anak kita. Bukan semua kita nak buat, tapi kita buat mengikut perkembangan. Itu yang lebih penting. So saya ambil the best point that Kak Syut cerita tadi, that 15 minutes of quality, very quality time with the kids lah at home kan, because of kita tahu tak masa juga kekangan. Okay, kita ada macam working mom, working parents that kerja. That's why they choose to go with like macam yang berbayar, yang macam keluarkan duit. But for those yang macam I mean tak boleh nak spend to that much kan, there's like another alternative, which is like buat aktiviti sendiri dengan anak-anak. Sekarang ni semua boleh Google je like apa aktiviti yang best untuk buat anak-anak untuk tingkatkan sensory dia orang macam tu kan. So kita cakap pasal cost juga kan, cost anak. There are also parents, I would say P40 lah kot, because kalau kita compare dengan M40 atau T20 probably dia mampu, but B40 yang mempunyai anak yang ada problem masalah autistic ataupun ADHD, those kind of treatment memakan duit juga kan. So how do they need to prepare, because ramai kita tak tahu anak kita macam mana kan. Kita even autism pun probably dalam 3-4 tahun baru kita boleh detect. So how do they be prepared dalam situasi macam tu? Okay, once kita dah jadi parents kan, walaupun mungkinlah time tu kita macam kurang berkemampuan, tapi kita kena ada mindset yang kita nak orang kata upgrade kita punya style, kita punya hidup ni untuk jadi lebih better. Maksudnya kalau mungkin gaji aku katakan 2K, so bila aku dah ada anak, aku nak target gaji aku 4K, mungkin dia ada side income dan sebagainya kan. So sebab tu antara yang Kak Syuk buat juga untuk anak Kak Syuk lah adalah simpanan daripada awal sekali. So bila simpanan daripada awal, sebenarnya anything happen waktu kecemasan, you boleh guna. Macam anak Kak Syuk tadi kan, anak Kak Syuk lah, walaupun kita simpan sendiri duit, ada satu tahap tu anak masuk kecemasan, dan duit itulah kita guna untuk kecemasan ke apa, itu yang akan berguna untuk anak kita lah. Contoh kata autism dan sebagainya, kalau kita nak buat more treatment, kita boleh untuk pakai juga. Dan dalam masa yang lain, kita pun boleh untuk cari orang kata jabatan-jabatan kerajaan yang untuk bahagian autism dan ADHD. Memanglah kita punya queue tu akan lama. But kalau untuk yang betul-betul kurang berkemampuan, you boleh untuk pergi ke badan kerajaan. But tak dinafikan, dia punya perkhidmatan agak berbeza lah compare dekat luar. Kita nak cepat sebenarnya. Sebab tu Kak Syuk sangat tekankan untuk please buatlah simpanan untuk anak. Jangan kacau langsung account tu, kecuali kalau kecemasan. You tak ada makan sekalipun parents, you usaha untuk cari benda lain. Contoh you buatlah kerja apa-apa, side income. Sebab tu walaupun you adalah seorang suri rumah sekalipun, please cari duit. Bukanlah tak semestinya kena keluar. Buatlah sekarang kan banyak kan affiliate lah. You nak jual ni ke, jual tu ke, jual dekat rumah. Ataupun dekat rumah satu konsep yang Kak Syuk suka untuk si rumah ni, my friend yang buat lah. Dia masak, contoh masak kari. Dia masak kari untuk 10 orang. Anak dia makan, dia tolak husband ke 3 orang makan. 7 lagi dia buat apa? Jual kat jiran. Itu antara cara yang terbaik. Senang je nak cari duit. Sebenarnya, dan dia pun memang antara ibu yang kurang berkemampuan, tapi dia tidak pernah ganggu parents dia, tak pernah nak minta bantuan mana-mana, ataupun dia ganggu jiran-jiran dia ke, ataupun ada masalah. Okay, dia buat cara macam tu. You makan 3 orang, you masak untuk 10 orang, 7 lagi jual. Itu antara kewangan yang boleh simpan. Usually kita masak tak habis, tak peti ais. Tak ada, jual. Jangan kita jual fresh. Kita makan pun nanti fresh juga kan. So regarding on your tips on like have to have some saving for the kids, boleh tak Kak Syuk cerita ataupun bagi tips lebih mendalam lagi macam mana
kira kalau kita ambil gaji 3,000 lah 3,000 how they can save up for the kids, like macam mana, like adakah education, of course there's like a portion of kids education, they have like emergency, semua tu lah. So macam mana? Okay, so kita bahagikan kepada beberapa lah. First adalah mengenai dia punya medical card ataupun ada masalah isu kesihatan. Yang kedua adalah diorang punya pendidikan. Okay, yang ketiga ni kita ambil dua ni dululah. Okay, untuk kecemasan ni selalunya kalau kita ambil medical card, banyak medical card yang ada kan. Lepas tu yang bahagian pendidikan ni kita buat saving. Tapi sekarang punya dia punya medical card pun dia ada yang combine, yang kata full punya kan. Yang ada pendidikan, dia ada untuk orang kata kecemasan. So kan ada kan. So benda tu kita jadikan sebagai orang kata kita punya rutin untuk kita bayar every month. Komitmen, jadikan komitmen lah. Dan untuk pendidikan anak kalau tak silap 18 tahun baru boleh buat keluar kan. So benda tu pendidikan khas untuk pendidikan. Lepas tu ajar anak kita untuk saving juga. Okay, macam duit raya ke, kita buat saving siap-siap. Kalau duit gaji kita 3,000, kalau kata mungkin lah kita ada komitmen yang tinggi, at least RM50 tu simpanlah dalam akaun anak. Kumpul sebenarnya kita akan ada amount yang kita boleh guna juga. Kalau kata you boleh simpan lebih, please simpan lebih lagi. Sebab ada orang dia tak apalah, jangan simpan, kita bagi je, beli anak makan lebih baik. Tapi kita kena fikir jugalah untuk ke depan nanti daripada segi ada pendidikan dia macam mana, kita punya kecemasan macam mana. Okay, sebab tu apa-apa pun please tengok apa keperluan kita untuk kehidupan seharian kita. Jangan kita spend. Mungkinlah ibu kita teringin sangatlah benda yang something yang manis-manis sweet ke apa tahu, yang mahal tu. Tapi kita boleh juga untuk sesekali okey lah. Kalau hari-hari tu kan dah keperluan. Itu dah kau ikut nafsu je. So kita tahu nak bahagikan benda tu. Kalau 3,000 lah, kalau untuk seorang, untuk kata total lah, untuk lelaki, suami dan isteri dekat bandar ni tak cukup. So kalau kata wife tu bekerja, okay tak apalah. Okay, kalau kata seluruh rumah, cuba untuk cari side income. Jangan duduk, jangan selesa. Jangan selesa zaman sekarang. Kita tak dinafikan rezeki tu Allah buat, Allah bagilah kat kita. But kita kena sediakan satu ruang, satu bekas untuk rezeki tu masuk. Betul? Tak boleh kita just nak reda, tak apalah nanti turun lah something. Tidak. Kita pun kena usaha. Kalau kita tengok zaman dulu, orang ada sampai 10 ke anak. Sekarang kita shrink jadi maksimum 3 kot, 4 lah paling, kalau kita nak tolak lagi lah. Trend ni I baca trend ni berlaku disebabkan ekonomi kita yang semakin hari semakin meningkat. So is it wise untuk parent ataupun ibu bapa yang nak lagi anak lebih daripada 5-6, dia nak tapi kos kehidupan dia bukan kata stagnan, but dia naik tak laju. So kita berkata dia taraf B40 tapi dia nak ambil anak. Okay. Apa yang advice kat situ? Okay, so antara benda yang selalu kita lihat lah, orang kata okay, rezeki tu datang dengan anak sekali kan. Mungkin zaman dulu sampai 10 orang anak dan sebagainya, tapi dorang mampu survive. Okay, dan kita tengok zaman dulu kita punya kos pun orang kata tak macam sekarang. Okay, sekarang semua berbayar. Ada yang triple. Santan pun dah naik harga, macam mana? Kan? Okay, so sekarang ni bukanlah, memang kita bila cakap soal rezeki, tak perlu untuk macam 10 anak pun dah kata nak melambangkan rezeki banyak. Tidak, tak semestinya. Why not kita kurangkan, kita merancang. Okay, kita merancang katakanlah mungkin 2-3 anak ke, tapi kita membesarkan dengan kualiti. Sebab anak ni pun juga orang kata satu amanah yang kita kena besarkan supaya dia membesar jadi generasi yang okey dan boleh untuk ekonomi, untuk kehadapan nanti pun boleh meningkat juga. Tapi kalau kita zaman sekarang, kita fokus kata 10 orang nak. Okey, 10 orang. Tapi kita tahu, aku tak mampu. Aku ada isu kesihatan. Okey, kita pun dah tengok, anak sebelum ni banyak sangat tak cukup.
Sampai sepatutnya 5 tahun dah kena pergi kata tadika untuk beri pendidikan dan sebagainya, tapi kita masih lagi belum mampu. Okey, bila dah ada petanda macam tu, kita cuba untuk orang kata kurangkan kita punya hasrat lah. Tapi bukanlah bermaksud kalau you dapat juga anak, janganlah buang. Okey, tapi ingat kalau kata dapat juga anak, itu betul-betul rezeki dan kita pun kena upgrade lagi kita punya diri. Tak boleh duduk dekat tempat yang sama lah. Contoh kalau bekerja, you bekerja je dekat stage A. Tak, you kena langkah pergi ke stage B, stage C. Kenapa kena ke langkah? Sebab benda tu dia akan naik tangga gaji. Bukanlah kita mata duitan. Sebab kita nak membesarkan anak menggunakan duit. Sebab nak bagi pendidikan lah, nak simpanan lagi lah. Kita tak nak ada anak yang terkorban disebabkan kita punya kemahuan nak ada anak banyak. Sampai anak tu terabai dan tidak berkualiti. So, maksudnya kehidupan kita ni just untuk cukup-cukup sahaja. Dia macam, kita tengoklah ke depan macam mana. Memanglah kita macam berharap kepada Allah dan sebagainya. Tapi kena usaha, kena sediakan satu ruang bekas untuk rezeki masuk. Okay? Tak boleh kita just nak push, tak apa, aku anak ni 10 orang, confirm 10 rezeki datang. Tapi usaha tak ada. Tak boleh lah macam tu. Quality over quantity. Betul. Kalau Kak Syuk tengok sekarang ni, ramai orang kita dah semakin hari semakin aware dengan kos dari hidup untuk dapat anak lah. Ada tak lagi friction di mana orang kata kau ni nak merancang buat apa? Kita Allah cakap kan, rezeki tu datang dengan anak. Kau ni tak percaya ke rezeki Allah semua tu? Ada lagi ke friction tu yang Kak Syuk jumpa? Ada sebenarnya, masih lagi. Dan akhirnya mereka pun dah terabai, bukan sangat terabai diri. Sampai tahap anak pun makan tak cukup. Kita sampai tak nak macam tu. Okay, bila anak dah tak cukup makan, tak berkualiti, itu yang agak menyedihkan lah kalau sampai kesan kepada anak. Kecuali kalau you dah ready kewangan dan sebagainya, lepas tu you dapat lagi anak, itu very good lah. Macam contoh kita punya orang kata adalah dia punya founder, dia upgrade lagi, tapi anak semakin ramai. Tak apa, itu selari tapi ini engkau duduk stage A, nak anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak nak masuk stage B. Why? Itu kita dah ganggu anak punya future lah. Ini ada ini sensitif sikit lah. Apa pandangan Kak Syuk kepada mereka yang child free, yang tak nak ada anak, yang kata macam anak ni boleh merosakkan ekonomi mereka ke, something like that. What because kita cakap datang anak, datang juga rezeki. Betul juga cakap macam tu. But ada juga to the extreme yang tak nak anak terus. Okey, ini dah terlebih budaya barat lah. Okey, child free tak boleh lah. Kalau dari segi agama pun tak boleh. Okey, sebab kita kena tahu salah satu, kalau dari segi Muslim kita sendiri pun, antara perkara yang kita nak bawa dekat sana adalah doa anak soleh kan. So bila kita ada anak, tak nak lah sampai tahap macam tu. So bila orang kata dia jangan merancang, bukan jangan merancang, maksudnya jangan kata aku tak nak ada anak. Tak boleh. Kita cuba merancang. Mungkin cakap ke husband, kita macam kurang mampu, dia pun tahu saya ada masalah kesihatan abang dan sebagainya yang disahkan oleh doktor. Itu tak apa kalau kita tak nak anak tanpa reason. Ini kita sihat, boleh gerak cari rezeki, tapi tak nak anak. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh untuk kata tak nak anak sebenarnya. Sebab rasanya macam dengan kehidupan sekarang ni, bila kita keep on mentioning about hidden cost untuk raising a child, takut kita punya pendengar takut pula nak ada anak kan. So actually macam that is like macam what you did to prepare for you to raise the kids. Betul. But at the same time, bila ada anak ni, hidup kita lebih ceria, lebih indah. Alhamdulillah. Dia kena ada ilmu lah. Buat sesuatu, everything kita kena ada ilmu. That's why kita ajak Kak Syuk kan. Bukan kita nak kata bangkan jangan ada anak. Kita tanya pakar. How do you manage anak? How do you jaga kewangan untuk dapat anak quality macam mana? Jadi kita ni dah nak sampai penghujung dah Kak Syuk. Sekarang apakah conclusion ataupun nasihat Kak Syuk kepada pendengar kami yang baru nak ada anak ataupun mungkin dah ada anak, nak upgradekan lagi lifestyle orang?
Okay, so untuk yang mendengar kita punya podcast lah. Okay, jika melibatkan anak, of course sebagai seorang ibu dan ayah, kita kena ada satu rasa tanggungjawab untuk memberi yang terbaik untuk anak kita. Okay, yang terbaik itu maksudnya apa? Memberi yang kualiti, bukanlah bermewah-mewahan sampai anak pun tak boleh nak survive untuk masa akan datang nanti kan. So cari satu perkara yang boleh you buat untuk anak you lebih hidup berkualiti pada masa akan datang. Pertama dengan simpanan, yang kedua dengan ilmu, okey. Yang ketiga, kena ajarlah anak tu nanti bila dah besar apa keperluan, keperluan dan juga apa kemahuan. Benda-benda macam ni semua kena ada. Parents pun please get ready. Kalau kita sentuh bab ilmu, semuanya bermula dengan ilmu. Tapi if you mengabaikan ilmu-ilmu dunia parenting lah terutamanya, masalah akan datang. Masalah datang tu bukan tak boleh solve. Boleh solve jika you berjumpa dengan pakar, but you akan spend more money. Okay, dekat situlah. So, bila nak jadi ibu dan ayah, jadilah ibu ayah yang berilmu dan bertanggungjawab. Untuk kita semua juga, Kak Syuk pun remind untuk diri juga, kita pun nak upgrade kita punya lifestyle kan. Okay. Terima kasih Kak Syuk kerana sudi hadir join podcast kami pada hari ini, berkongsi mengenai ilmu-ilmu parenting, ilmu menjaga kos, menjaga anak. Dan kepada pendengar di luar sana, jangan lupa tekan like, share dan follow, dan juga follow our social media di TikTok, Instagram, IG, Facebook, Threads dan X. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.